Pernah tak terlintas di fikiran anda macam mana sebuah tragedi sejarah yang mengubah lanskap rantau kita boleh bermula dengan begitu bersahaja? Bayangkan, dua kuasa besar Eropah mungkin sedang duduk minum teh di sebuah bilik yang selesa, ribuan batu jauhnya dari sini, tapi mereka sedang melukis semula sempadan alam Melayu. Betul-betul berbekalkan sebatang pena tanpa merujuk walau seorang pun penduduk tempatan, nasib dan peta rantau kita yang gemilang didagangkan macam permainan kad dan ia berubah buat selamanya. Jadi, situasi tadi membawa kita kepada satu persoalan yang cukup penting. Kalau anda tengok peta hari ini, macam mana sebenarnya sempadan moden yang memisahkan Malaysia dan Indonesia ni boleh tercipta? Adakah ia wujud secara semula jadi? Atau adakah masyarakat zaman dulu memang berpecah? Hakikatnya, semuanya berbalik kepada satu dokumen bersejarah yang menjadi punca kepada pemisahan ini. Okey, jom kita rungkai hal ni. Ada 5 perkara utama yang kita akan tengok hari ini. Pertama, kita tengok apa faktor yang buatkan kuasa Eropah ni berpakat. Kedua, kita teliti syarat Perjanjian London 1824. Ketiga, kita bincangkan soal pembahagian dua lingkungan pengaruh. Seterusnya, perpecahan Empayar Johor Riau. Dan yang terakhir, penguasaan British di Selat Melaka. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, faktor pakatan kuasa Eropah. Kenapa mereka berpakat? Pelik kan? Kenapa British dan Belanda, dua gergasi maritim yang memang pantang berjumpa dan sentiasa bersaing sengit merebut tanah jajahan, tiba-tiba nak berdamai? Pada waktu itu, ketegangan sebenarnya dah sampai ke kemuncak di kawasan timur. Belanda mendakwa Singapura tu hak mereka, siap minta British berundur segera. Tapi di pihak British pula, Stamford Raffles dah nampak potensi besar Singapura sebagai pelabuhan bebas dan pangkalan tentera untuk pintas kuasa Belanda. Senang cerita, pertikaian di Singapura ni ibarat bom jangka yang tunggu masa nak meletup je. Tapi ironinya begini. Walaupun di sebelah timur ni, diorang rancak nak bercakaran berebut monopoli perdagangan, keadaan di Eropah memaksa mereka berfikir panjang. Perang Napoleon di Eropah baru saja tamat dan perang tu memang mengeringkan kantung duit kedua-dua negara. Belanda sangat perlukan kestabilan dan keamanan, apatah lagi negara mereka berjiran je dengan Britain. Jadi, daripada biarkan isu Singapura tu mencetuskan satu lagi peperangan yang menelan belanja besar, mereka terpaksa berdamai. Persahabatan di Eropah lebih penting untuk selamatkan poket dan empayar masing-masing. Seterusnya, bahagian kedua. Mari kita lihat apakah syarat Perjanjian London 1824 ini. Desakan nak berdamai tadi akhirnya membawa kepada termitrainya Perjanjian London pada 17 Mac 1824. Perjanjian ni bukan sekadar surat letak senjata tau. Ia lebih kepada sesi tukar-tukar wilayah berskala besar. Komprominya begini. British setuju keluar dari Sumatera, serahkan Bangka Hulu kepada Belanda dan tak akan buka pertempatan di Riau Lingga. Sebagai balasan besar, Belanda serahkan Melaka kepada British, iktiraf kedudukan British di Singapura dan janji tak akan campur tangan di tanah Melayu. Pertukaran Bangka Hulu dengan Melaka inilah yang membolehkan mereka lukis satu garisan lurus yang betul-betul membelah rantau ini. Masuk ke bahagian ketiga, pembahagian dua lingkungan pengaruh, kesan langsung daripada garisan tadi. Sekarang kita balik semula ke alam Melayu. Impak perjanjian tadi sangat melumpuhkan dan yang paling sedih, ia satu tragedi. Kalau anda nak bukti, tengok saja surat daripada Bendahara Tun Ali ni yang ditulis pada tahun 1855 kepada Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang keempat. Surat ini membuktikan satu perkara, Raja-Raja Melayu langsung tak dijemput ke meja rundingan. Pemilik sebenar tanah ni dibiarkan dalam gelap. Boleh bayangkan betapa murkanya Sultan bila dapat tahu dua kuasa asing tiba-tiba pandai-pandai bahagikan tanah air mereka macam tu je. Poin yang paling kritikal di sini ialah kedaulatan tempatan seolah-olah tak wujud di mata kuasa barat. Mereka membelakangkan Raja-Raja Melayu bulat-bulat semata-mata nak bina dua entiti geopolitik baru untuk kepentingan diorang sendiri. Kawasan utara dan timur Selat Melaka dicop sebagai kawasan British yang kita kenal sebagai Tanah Melayu. Kawasan selatan dan barat pula diletakkan di bawah payung Belanda, dipanggil Hindia Timur Belanda. Bermula dari saat ini, alam Melayu secara rasminya terbelah dua. Kita teruskan ke bahagian keempat, perpecahan Empayar Johor Riau. Garisan yang dilukis atas kertas di Eropah tadi, impak realitinya sangat dahsyat di sini. Empayar Johor Riau yang sebelum ni bersatu dan gah hancur berderai. Singapura dan Tanah Besar Johor terus jatuh bawah British. Kepulauan Riau Lingga pula terperangkap bawah Belanda. Institusi beraja pun mula goyah bila Sultan Hussein terpaksa berpindah keluar dan akhirnya mangkat di Melaka. Pusat pentadbiran pula kena pindah ke Johor Bahru, manakala bendahara di Pahang terpaksa ambil keputusan yang sangat berat dengan mengisytiharkan kedaulatan bebas. Kerajaan besar ini berpecah buat selama-lamanya. Cuba kita renungkan sejenak. Garisan sempadan ni bukan sekadar peta geografi. Ia adalah titik penamat secara mutlak kepada keunggulan Empayar Kesultanan Johor Riau. Sebuah empayar gergasi yang selama ni teguh membawa dan mempertahankan warisan zaman Kesultanan Melayu Melaka runtuh macam tu je. Segala keagungan yang dibina ratusan tahun berkecai gara-gara pakatan perniagaan orang Eropah.
Akhir sekali, bahagian kelima, penguasaan British ke atas Selat Melaka. Dari semua kekacauan ni, pemenang strategik yang paling untung pastinya British. Bila Belanda setuju berundur dan serahkan Melaka, ia seolah-olah menyerahkan kunci utama Selat Melaka kepada pihak British. Mereka kini pegang 3 pelabuhan paling penting, Pulau Pining, Melaka dan Singapura, yang kemudiannya menjadi negeri-negeri selat. Monopoli perdagangan mereka di perairan ni dah tak boleh dicabar lagi, dan yang lebih membimbangkan, bila Belanda dah tak ada di Tanah Melayu, laluan terbentang luas untuk British meluaskan cengkaman mereka ke atas negeri-negeri Melayu yang lain. Inilah sebenarnya permulaan kepada penjajahan British yang menyeluruh. Sebagai penutup penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Selepas kita tengok macam mana empayar dan tanah air kita dibelah bahagi dengan cukup mudah demi poket kuasa asing, apa pengajaran terbesar yang kita boleh ambil dari tragedi 1824 ni? Dan dalam dunia moden sekarang ni, kenapa penting sangat untuk kita pertahankan kedaulatan negara kita daripada sebarang bentuk campur tangan atau manipulasi luar? Cuba fikir-fikirkan. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya hari ini dan teruskan minat anda untuk mendalami sejarah kita.